Korang yang muda-muda, yang baru mula kerja, yang belum puas enjoy lagi, janganlah beli rumah. Buat pening kepala korang je. Bila korang mula kerja je, apa yang korang kena buat adalah cukup je 3 bulan slip gaji engkau orang, kau pergilah apply personal loan. Simpan duit, tunjukkan yang kita ni ada duit. Lepas tu jangan lupa kau ajak kawan-kawan office kau pergi dekat grup Honda lah. Kan? Baru nampak macam masuk. Bila kau balik kampung nanti kau boleh tunjuk kat orang kampung. Kau dah pakai Honda, nampaklah berjaya kerja kat bandar. Takkanlah nak naik bas balik kampung, betul tak? Okey, kereta dah ada kan? Korang jangan lupa. Kau ada buat personal loan kan? Duit personal loan tu, yang kau saving tu, gunalah untuk cantikkan kereta korang. Bila kereta dah cantik, barulah awet senang lekat. Bila dah ada awet, nanti korang akan terfikir nak kahwin pula. Time tu, korang dah bayar kereta mahal, confirm lah saving tu dah tak ada. Jadi korang kena buat apa? Apply lah satu lagi personal loan untuk kahwin. Duit kahwin kena pakai personal loan, barulah boleh buat gampak-gampak. Wedding of the year orang kata. Betul. Lepas tu, korang duduklah menyewa. Nak beli rumah memang dah tak boleh dah. Personal loan dah ada 2. Nak beli rumah pun, loan dah apply, loan dah burst. Dah tak boleh. Jadi, korang terpaksalah menyewa. Nanti anak dah 3, korang baru nak menggelupur beli rumah. Korang rasa harga rumah nak tunggu korang ke? Agak-agak korang bijak tak perancangan si Fulan ni? Fikir-fikirkanlah. Nak info hartanah? Klik link di bio dan pilih Irfan Adik-Beradik Property, Vigo Pakar Hartanah anda.